Assalamualaikum, salam kenal. Saya Arita Azahar dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Okey, Arita nak bagi tahu, Arita ni dulu ada masalah gastrik 30 tahun. 30 tahun yang sangat-sangat teruklah, kronik. Masya Allah, dah try macam-macam ubat tapi tak baik-baik juga. Kan, pedih ulu hati, kita seorang-seorang tanggung. Bila nak berpuasa, kita kena makan ubat tahan sakit ataupun ubat kapur. Nampak tak? Punca dia sebab tak sarapan pagi dan selalu sangat minum air berkarbonat ataupun air gas. Jadi Alhamdulillah, syukur sangat-sangat sejak Kak Ita amal produk sunnah pati lidah buaya ni. Alhamdulillah, gastrik Kak Ita yang kronik 30 tahun tu pun dah tak ada. Sekarang Kak Ita dah tak makan dah ubat kapur. Dan orang kata bila puasa pun dah tak perlu nak amal-amal dah ubat tahan sakit. Dah terbebas dah gastrik Kak Ita yang 30 tahun dulu. Masya Allah, sebab apa? Kak Ita amal produk sunnah. So, yang mana kat sini ada masalah gastrik yang kronik macam Kak Ita ni, cepat-cepatlah ikhtiar dengan produk sunnah. Okey, Assalamualaikum.